tidur tu saya saudara sama makan madu. Hmm. Malam tu dia main tindih. Mai dah. Dia main tindih tak kuat lagi, main tindih. Saya tidur tak leno, pusing kanan tak leno, pusing kiri tak leno, tidur tertimuk lah. Betul. Dia tidur. Tiba-tiba dia main duduk tak leno tadi main tindih. Main tindih. Dia main tindih. Dari setubuh dah. Saya kalau setubuh tu memang betul-betul cakap. Ha? Gila tak Allah, banyak kali. Banyak kali. Dia baca saya kahwin dengan dia tu. Lepas tu memang saya tak sihat. Memang setubuh tu memang kalau kata saya kena tindih. Jahat sungguh Bapak Cik Sekan. Memang kena setubuh. Buat benda tu saya macam sebenarnya saya tak tahu benda tu kena tindih. Sebab saya macam bukan tak percaya tapi tak kena. Kita tak tahu. Tak kena tak tahu. Kita rasa macam ni sleep paralysis ni bukan kena tindih ni kan. Ni kena macam sleep paralysis lah, tak ada apa kot. Kita bagi sleep paralysis lah. Bukan kena tindih ni. Tapi lagi lama lagi macam pelik pula hidup ni. Macam kelai dengan husband, kelai memang sebab dia dah mula kenal dengan Kak, dia mula nak pelakar Kak dengan husband lah. Tu je kerja dia, apa buat jahat, apa buat jin setan ni. Mula tahun tu saya nak cerai, saya tak Ui. mau. Saya tak mau sungguh, saya tak mau. Pernah lah gaduh. Saya macam tak payah layan lah. Tak, kita sayang bini kita. Tak ada layan. Ni dua kawalan dah ni. Sebab mimpi setubuh tu lah. Dia dah kenal. Betul saya tak pernah nampak lah benda tu. Tapi dia macam ada imbang-imbang. Betul rasa macam ada parti. Nampak sekali je dah waktu tidur. Dia nak tindih tu saya nampak benda tu hitam gelap. Hitam bulu-bulu gelap tinggi macam tu lah. Jahat lah. Betul.